diberi bahawa 3hx² tolak 7kx tambah 3h sama dengan 0 mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey. So, A ialah 3h, B ialah negatif 7k, C ialah 3h. B² tolak 4AC sama dengan 0. Okey. So, negatif 7k² tolak 4 3h 3h sama dengan 0. 49k² tolak 36h sama dengan 0. So, 49k² sama dengan 36h². 49 per 36 ialah h² per k². So, 7 per 6 punya square sama dengan h per k punya square. So, 7 per 6 sama dengan h per k. So, h kepada k ialah 7 kepada 6. So, kita kena tahu bahawa A to B itu ialah A per B. 7 kepada 6. Settle. Selesaikan persamaan tersebut. Okay. So, di sini kita tahu bahawa H ialah sama dengan 7 per 6K. Okay. So, H ialah 7 per 6K. Ini ialah dari dia punya hubungan di sini. Okay. So, kita tahu bahawa ini ialah dia punya hubungan. Okay. So, B punya. So, dia punya persamaan adalah yang ini. So, kita gantikan. Dia akan jadi 3 7 per 6 K X square tolak 7KX tambah 3 darab 7 per 6 sama dengan 0. Okay. So, ini per 2. Ini per 2. So, semua darab dengan 2. 7KX square tolak 14KX tambah dengan 7K sama dengan 0. So, KX square tolak 2KX tambah 7 tambah 1 sama dengan, bukan, ia akan jadi X square tolak 2X tambah 1 sama dengan 0. Semua bahagi dengan 7K. So, penfaktoran sama dengan 1 X 1 tolak. So, X tolak 1 sama 0, maka X sama dengan 1. Settle.